spot dah sampai. Kita main sekejap ni. Dalam 1 jam kita main balik lah. Sebab ada apa, habis pas saya nak bagi kat adik dia. Adik dia buat pembedahan. Saya lah dapat seekor 2 pun okey geng. Ya geng, tengok ada hasil tak ada hasil geng. Ini spot lama saya datang ni, tapi paling kecil je. Kalau belah sana semak lah. Okey geng, kita tengok ada hasil tak ada hasil geng. Okey, kita pakai ni soft rock daripada Sawadi. Ini soft rock ni jarang kecewa. Air sikit je. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Dapat. Terlepas ya. Tapi dia ada kat dalam. Lari tu. Tak ada rezeki lah tu. Dah lari. Paling tu makan. Tak ada rezeki geng. Terkejut aku. Tak dekat, tak kena. Ui, ada depan dia. Jom depan ni. Ada. Ada. Dia telan geng. Aduh, ada lagi ekor. 2 ekor yang yang besar kan. Kita tahan lah geng. Tadi telan. Ni kena ni kan bagus. Okey geng. Kita tukar geng. Kita tukar yang lain pula. Kita pakai SP Brudu. Mana? Ini kalau main kat sini pun padu kan. SP Brudu. Macam mana ni? Buka ni. Ni hijau. Hijau pun cantik lah. SP Brudu. Okey. Ini kita tengok tutul ni. Okey. Puf. Pop. Dia kuasa sempit. Kita pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Kuasa sempit kan.
Ada. Alah, terlepas geng. Curut. Curut kecil sangat. Sini besar ni. Sini ada yang besar ni. Sini tiada yang besar ni. Aduh. Tu makan. Tak tahu dia. Tu makan ni. Ada. Tak tahu. Alamak. SP berudu. Dekat tak tahu. Bismillah. Assalamualaikum. Sangkut. Okey. Sangkut memang cantik. Ada orang nak buat ubat, kita ambil. Dekat kalau main kat tempat-tempat macam ni geng, pakai SP ni mesti dah kejar. SP berudu. 3 ekor. Alhamdulillah ada rezeki. Tak banyak apa nak buat ubat. Bismillah. Bismillah. Oh, ni baik ni. Baik dulu ni. Jauh sikit. Ada. Ada yang pakai yang keempat. Pakai ni memang ada ni. Tengok cantik. Boleh buat ubat ni. Birah nak ambil buat ubat. Jadi kita ambil lagi. Buat ubat. Okey. Setakat ni kan dua ekor tu soft rod sawadi, yang 2 ekor lagi tu berudu, SP berudu geng. Okey geng, setakat ni geng, kejap je kita mancing 1 jam je. Tak sampai 1 jam lagi, santai-santai je kat pari sebab ada orang nak buat ubat. Okey geng, kita jumpa next video lagi geng. Okey, next video dekat kolam lah geng. Okey geng, Assalamualaikum.